Linzat buat apa tu? Baiklah, datang awal pagi-pagi, kita sediakan. Kalau bahan bantu mengajar tu belum siap, boleh buatkan. Dan kalau belum buat RPH, boleh tulis RPH. So sekarang ni, hari ni berapa bulan ya? 27 bulan 3, Linzat sedang menyiapkan bahan orang kata bank soalan untuk dimuat naik ke ruang guru. Sekarang nak tengok kita buat apa? Mari kita tengok. Okey, sekarang Linzat sedang menyiapkanlah beberapa set soalan kan di Kahoot. Sebab sekarang murid-murid Linzat suka main Kahoot. Sebab kenapa? Kahoot ni dia like ada music, mungkin ada visual, ada animated ataupun orang kata secara digital dan boleh main sama-sama dengan rakan-rakan. Okey, tak banyak sebenarnya, Linzat pun baru buat a few. So this one dua bilangan kita baru buat set. So di quizzes pun ada buat. Okay, nanti Linzat akan tunjukkan dekat you all bagaimana dengan menggunakan satu set soalan sahaja boleh gunakan ataupun boleh buat di Kahoot, di quizzes, di Google Form, di Canva. Okay, so nantilah kita sharekan macam mana cara dia. Ini bagi memperbanyakkan lagi bahan-bahan bantu mengajar ataupun soalan, dan anda boleh masukkan ke ruang sekolah yang terdapat dalam D5 2.0. Dapat sesuatu? Follow for more.